Kenapa orang baik selalu tak ada duit? Sesiapa yang dekat sini bergaji 3,000, hujung bulan tinggal RM30. Video ni khas untuk anda. Boleh save siap-siap sebelum video ini diturunkan. Simpan duit pun stres. Berbelanja pun rasa serba salah. Lalas sekali, dua-dua entah ke mana. Sebab tu saya guna 3 teknik bank. Apa 3 teknik bank ni? Bank pertama adalah keperluan. Bank kedua adalah simpanan. Dan bank ketiga, yang ini ramai orang takut nak buat, iaitu bank keperluan. Perlu ke ada bank keperluan ni? Saya boleh katakan perlu. Supaya apa? Supaya kita tak sentiasa mencuri tabung simpanan kita untuk keperluan. Paling ideal, saya gunakan teknik 50-30-20. Iaitu 50% adalah keperluan, 30% untuk kemahuan dan 20% adalah untuk simpanan. Tetapi kalau rasa kos sara hidup tu tinggi, mungkin boleh pakai 80-10-10. 80 untuk keperluan, 10 untuk kemahuan dan 10 lagi untuk simpanan. Sekurang-kurangnya, gaji yang kita ada berada di tempat masing-masing. Ini formula yang saya amalkan sejak saya bekerja. Alhamdulillah, saya rasa sangat tenang. Sebab apa? Sebab saya ada satu bank yang mana saya boleh guna untuk keperluan tanpa saya mencuri wang simpanan saya. Siapa dekat sini nak securekan simpanan ke dalam simpanan emas macam ni, yang mana kita boleh simpan serendah 1 gram ataupun serendah RM100. Yang nak tahu lebih detail, boleh komen nak ataupun isi biru sekarang. Boleh follow.